Sesejuk embun pagi, kasihmu meresap di hatiku. Ki, gua ni tak pergi semayang sorak ni. Dok dah berbalik. Aku ni Ki, sampai sekarang duk mikir Ki. Orang puang sanggup mari dari jauh sebab nak jumpa kawan. Tak logik tu Ki. Dah apa nak jumpa kawan dia kan? Aku rasa Ki, Sarah tu dah anggap mu macam kawan Ki. Lebih lagi daripada kawan tu. Mu bayang dari jauh tu. Mari sini sebab mu. Dok pun dia ada agenda lain Ki. Terus terang aku khabar kamu Ki. Aku tak suka ke Sarah. Buat apa pula? Buat apa suka dia? Aku ni kawan mu Ki. Kawan paling baik Ki. Aku tak rasa Sarah tu puang hak molek-molek dengan mu Ki. Aku dah ambuh kat Gi dia buat benda bukan-bukan ke benda ke. Tak boleh Ki, mu kawan aku Ki. Mu kawan aku juga. Tapi sekarang aku tak kenal dengan mu ni. Buat apa suka pasangka orang? Mu tak tahu ke? Orang putih dok khabar. Don't judge a book by its cover. Lepas tu Ki, mu ingat Sarah tu macam gebuku. Dok pun macam aku ni. Aku memanglah macam kaki rayak. Tapi aku baik hati boh. Ki, Sabrina ada balik. Lah, buat apa dok khabar aku? Nak khabar ke mana mu duk sibuk dengan Sarah tu? Dengan royak kita dok khabar dia pula. Nyanyi lagu. Ku ditinggal senja, malam menghampiri, sendiriku sedang menanti. Sedap suara aku ni Ki. Kamu rasa mana? Boleh jadi penyanyi aku? Sedap-sedap dah. Ngaji bagi habis dulu. Ngaji. Sarah ni kawan Rifki masa di Bosnia. Oh. Hello. Hello Sarah. My name is Yana.